Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat masak sup ekor. Jadi Pak Murad masukkan minyak. Pak Murad nak hidupkan api dulu. Bila dah panas, Pak Murad masukkan 3 sekawan. Jadi Pak Murad masukkan 3 sekawan. Bila 3 sekawannya tu Pak Murad nak masukkan dia punya bawang putih, bawang merah, alio. Ni dia barangnya. Pak Murad tak ada blender dah. Pak Murad potong je. Jadi bila dah masuknya, bila dah layu kan Pak Murad masukkan barang yang lain pula. Pak Murad nak masukkanlah ketumbar, jintan manis, jintan putih, lado hitam. Jadi Pak Murad masukkanlah ekor lembu. Ni ekor lembu. Nampak dah kocut tu. Pak Murad masukkan air pula. Kalau buat sup ni, nak ada lah air. Kalau tak ada air, macam mana lah raman sup kan? Kena buat air. Tunggulah dia hampuk dulu. Pak Murad tadi terlupa taruh kicap sotong. Jadi Pak Murad masukkan dia boleh, tak ada salah dah. Jadi Pak Murad pun lupa taruh sos tiram. Jadi Pak Murad taruh lah. Ni dah. Kendian taruh tak apa, boleh. Kita buat dia kan, bukan dia buat kita. Tu dah. Nampak dah melogak tu Pak Murad nak buh garam lah. Buhlah garam cukup rasa. Jadi Pak Murad bukan apa haji nikmat tu. Pun cukup rasa dan perasanya pun cukup rasa. Pak Murad nak masukkan jagung dia. Jagung. Ni jagung sama daun sup sederi. Sama buah tomato. Tomato yang kecil-kecil lah. Pak Murad nak masukkan dia punya cili merah dan cili hijau. Ni dah. Cili merah yang dah dipotong sama cili hijau. Nampak spesori dia. Jadi Pak Murad nak masukkan dia punya daun sup. Ni dah. Daun sup. Lepas tu Pak Murad masukkanlah air limau. Air limau kasturi. Kasturi tu yang ori punya. Dah diporah tu. Dimasukkan je. Adalah rasa masam masin. Ada rasa dia masam masin. Barulah sedap kita makan. Guys. Dah masak dah. Jadi Pak Murad nak angkat dia ni. Pak Murad tutup api lah. Guys. Inilah hasil sup ekor. Mantap.